Abal of love. A lot of love. Waina 070. I'm Waina, not Wayu. Kasih dah. Kak, kenapa Kak tak nak tulis kat yang putih ni? Kenapa Kak tulis yang kat sini? Kenapa tak kat sini? Okey. Banyaknya ya Allah. Untuk si Umuden banyaknya. Ini macam orang yang sama ni. Banyak kah? Saja kau nak bagi tantrum. Lah Kak, tenang bila pakai ni. So yang ini jerung kemudeng. Kak, dia jerung kemudeng. Apa ni? Tolong cakap dekat Zara Amanda, dia peminat Tegak Ikmal, umur 4 tahun, hari-hari nyanyi lagu Ikmal. Hai Zara Amanda. Bye Zara Amanda. Ini muka macam badak air. Muka macam Adam, tapi belakang ni macam duyung. Tapi lembut. Beli kat mana ni Kak? Daiso. Ini the real campuran. Ikmal first tengok ni. Menarik. Terima kasih. Okey. Abang-abang party. Ini beli kasut. Betul tak? Buka Kak Mau buka ya. Betul ke Ikmal punya ni? Tengah cari Kak. Tapi saya betul ni. Wah, Ikmal dapat buku ujian kita. Dapat baju Adidas. Wow. Kak, thank you Kak. T-shirt boleh dapat. Dapat t-shirt Adidas. Aku tak tahu je saya ni kekurangan baju. Dia tak dekat lah Kak. Terima kasih Kak siapa bagi. Okey. Especially for my little brother Ikmal Noor. Kakak mana pula ni? Khas untuk adik kakak Ikmal. Ya Allah, adik kakak aku. Semoga Allah sentiasa merahmati setiap langkahmu dan menjadikan setiap impianmu kenyataan. No matter where life takes you, I'll always be here praying for you, celebrating your success, reminding you and helping you find your way when you fall. Amin. Selagi Allah izinkan, I'll always be here because to me, you're not just Ikmal Noor, the influencer, you're Ikmal Noor, my little brother. Semoga Allah sentiasa jaga adik kakak ni dari segala yang tak elok. With love, Kak Nanat. Jangan kutuk tulisan akak, tulisan Ikmal pun lebih kurang je. Kak Nanat, terima kasih Kak Nanat. Walaupun Kak Nanat diam je waktu jumpa saya macam muka aku buruk sangat ke Ikmal macam tu Kak. Serius dalam hati macam ke Kak Nanat macam macam terkesima macam lah macam ni muka budak ni daripada depan. Minta maaf ya Kak ya. Dia selalu macam tu. Sebab kadang-kadang akak-akak ni tengok muka saya macam tu, saya macam okey, kita akak ni sebenarnya dia macam dia tersalah tengok orang. Tapi terima kasih Kak ya. Kejap, saya buka Kak. Sebab bulat kot.
Kak Yana Yasin. Ya Allah, dapat baju Haikal Cik. Ya Allah, aku dah tak payah beli baju dah. Kak Nanet, terima kasih Kak Nanet. Ya Allah, banyak ni aku dapat t-shirt. Kak, thank you Kak ya. Kak, thank you. Dapat dua. Betul pula tu, saiz dia ambil saiz M. Kak, thank you. T-shirt saya memang biasa M. Muat ke tu? Kenapa nak cakap saya dah... Itu tahu je lah saya suka pakai t-shirt. Saya memang suka pakai t-shirt Kak. Suka pakai t-shirt, suka sangat. Kalau hoodie saya memang oversize. Saya lebih rela ambil XL ataupun double XL kalau hoodie. Saya tak suka pakai hoodie ketat-ketat. Terima kasih Kak Nanat. Okay, kenapa semua akak jerung mudeng ni kelakar? Tadi dah macam crop top pakai. Tadi cerita dia Ikmal pakai baju tu, cerita gini, Ikmal punya style, Ikmal memang suka pakai macam seluar baggy. Lepas tu memang pakai jaket tu macam sedikit crop top. Dia macam bawa sikat. Tadi Ikmal pakai dua baju. Yang ni Ikmal pakai dalam, jaket tu Ikmal pakai luar. Jadi dia nampak macam sangat ketat dia tu ya. Tapi Ikmal nampak macam skinny legend lah. Semua ajaran Adam kata, abang kalau you nak style you kena jadi skinny legend. Jadi saya jadi skinny legend. Walaupun saya tapi saya kena nampak kurus. Alah Kak, macam Kak tak faham. Salah baju lah ni. Tak. Oh, akan nak salahkan saya lah. Terima kasih hari ni. Ini ada dua hari tu. Mans, thank you Mans. Ada dua rasa. Akak tu kata dalam ni ada dua. Satu Ikmal, satu Nazrah. Betul tak Kak? Lepas tu akak cakap ambil je lah mana-mana. Okey. Kak ni untuk apa Kak From Kak Ain Tajudin. Oh, from akak affiliate Backsling. Comel sangat backsling ni Kak. Kalau saya bawa ni, orang cakap, udah siap belum? Jalan-jalan dengan siapa tu? Siapa tu pula dengan sepatu rodaku. Kiri kanan, ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Siapa ini nanti saya bagi mem satu Kak, comel Kak. Sumpah comel tu. Dan warna favourite saya warna coklat. Terima kasih Kak. Okey, ini saya sini Kak Okay. Yang ni untuk saya juga tu. Coklat lagi Kak. Siapa ni? Coklat lagi. Kak Sukut dah boleh diam kot. Kak Sukut menekan-nekan ni. Kak Sukut memang menekan-nekan. Jangan sampai saya cari Kak Sukut lagi. Okay. Yang ni, minta maaf tu Kak, Ikmal memang diet. Ikmal memang kat sugar sekarang ni. Ikmal memang kat sugar. Ikmal dah tak nak jadi dadu lah. Saya dah menyesal lah bila tengok video yang Wahidah post tu. Kak Yujuni pun satu cakap dah, Edit tak nak edit. Ni panjang umur daripada Kak Yu Jongot. Jom kita buka hadiah daripada Kak Yujuni. Gula kita baca bersama-sama Dear Mudeng Holding CEO yang kami sayang walau kadang menyakitkan hati. Lately mungkin banyak benda jadi, banyak suara, banyak opinion dan mungkin ada orang yang memilih untuk pergi. But that's just how life is sometimes. People come and go and that's okay. Apa yang penting, jangan sesekali lupa yang masih ramai yang percaya pada Ikmal bukan hanya sebagai influencer tetapi juga sebagai seorang manusia. Ada orang pernah anggap Ikmal sebagai jin dan syaitan. Orang yang haiwan, orang yang support alien, orang yang support bukan sebab hype semata tapi sebab mereka genuinely appreciate who you are and what you do. Bila rasa penat, I hope you remember to focus on the people who are still here, yang masih stream, masih vote, masih celebrate setiap pencapaian dan masih bangga melihat sejauh mana Ikmal dah pergi. And please don't feel like you need to carry the weight of everyone's expectation. You can appreciate everyone, but it's impossible to keep everyone happy all the time. Just keep being yourself, doing
what you love and the right people will stay. Tak semua orang yang datang akan kekal, tapi yang kekal itulah yang paling bermakna. Semoga pen ini Semoga pen ini sentiasa menemani dan membawa yang terbaik untuk Ikmal, untuk autograf seorang penyanyi terkemuka, untuk sign agreement juta-juta seorang CEO bisnes yang berjaya, untuk sign surat nikah dengan Nazrah Cih menekan. Akak akan sentiasa cek untuk CEO dari tepi, belakang, atas, bawah, walaupun akak staf Muding Holdings yang tak bergaji. Best regards Kak Yu Jungi. Sweet juga Kak Yu Jungi ni. Walaupun depan sumpah wallahi menyakitkan hati. Memang sumpah wallahi. Pingu. Weh. Kak Pingu. Kak mana jumpa? Pingu. Kak mana jumpa, ya Allah. Tak pernah pula saya jumpa benda ni. Dia dua. Sekejap. Wih. Macam saya. Ya Allah, ini memang aku sangkut dekat beg aku. Kak, thank you Kak. Saya tak pernah pula jumpa Pingu punya ni, plushie ni. Okay. Tak, dia kata pen tadi, pen. Uish, pen apa ni Kak? Okay. Macam mahal ni pen ni. Pen mahal memang payah nak buka Satu mem punya mal. Okay, tak apa, biar Kemal pilih. Dia macam tak ada jantina. Tak apa, Kemal ambil dua-dua. Okey, yang ni. Kak, pen ni ada nama saya. Wow. Apa beza pen ni Kak? Apa yang pen ni boleh buat ni? Kak, ada nama. Ke mana tu? Macam mana ni? Ingatkan laser. Oh, pusing. Okey. Maklumlah, selalu pakai Faber-Castell dia saya ni. Saya. Dah guna. Tante akak tulis tu dekat sini sebenarnya. Rasa lain. Rasa dia sumpah lain. Tapi tak tahu apa yang lain tu. Tapi best. Sedap Kak. Terima kasih Kak Yu Jungi. Semoga dia mewahkan rezeki selalu, dimudahkan segala urusan. Okay, so ini minggu ni aku pilih. Cuba tulis kurus. Mana tahu kurus. Cuba tulis cara untuk diet.